Aduh, timbalan presiden PAS ni. Kalau gini gaya timbalan presiden, apalah yang kita nak harap dengan penyokong dia. Saya agak terkejut dengan kenyataan daripada timbalan presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, bila dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, kena letak jawatan, direhatkan untuk bagi peluang kepada pihak berkuasa jalankan siasatan untuk kes dia ni lah. Kalau tengok dengan kes yang diambil oleh Perdana Menteri lah, saya cadangkan menteri letak jawatan ataupun dia direhatkan. Benarkan siasatan secara terbuka. Kita pegang jawatan, pegawai nak siasat kita, mana boleh. Ya. Dan ini standard, bukan baru, bukan benda baru. Dulu pun begitulah desakan dia kepada mana-mana menteri dan sedang siasat, sepatutnya dia berehat dulu supaya beri laluan siasatan lebih adil. Pegawai pun nak siasat pun tak bimbang, tak takut. Tapi kalau kita dengan jawatan, nak siasat kita, mana berani. Jadi kita minta persepsi tu. Bukan kita kata tidak adil, tapi keadilan tu mesti dilihat adil. Mesti bukan saja adil, dia dilihat adil. Ya. Saya cadang Perdana Menteri direhat. Kalau tak nak letak jawatan untuk benarkan siasatan terbuka kata isu yang sedang dihadapi. Isu router yang sedang berlaku sekarang ni, dan banyak kes yang dia terpaksa pergi naik ulalik ke mahkamah bila bercara nanti. Apalah punya kenyataan timbalan presiden PAS ni? Apa kaitan antara siasatan dengan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim? Hari ini tuan-tuan, Anwar Ibrahim cuma ada satu sahaja kes mahkamah, iaitu kes saman sivil Yusof Rota terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu satu je, mana ada kes yang lain dia. So bila Datuk Tuan Ibrahim sebut supaya pihak berkuasa boleh jalankan siasatan dengan lebih baik, lebih lancar, lebih kurang macam itulah ayat dia, dengan lebih lancar sekalipun, kita duk bayang kes yang itulah, kes saman sivil Yusof Rota. Itu sajalah satu-satu kes yang Datuk Seri Anwar Ibrahim kena hadap. Mana ada kes yang lain dah pun. Cuma agak terkejut lah kenapa disebut tentang siasatan pihak berkuasa, sedangkan benda ni tak ada kaitan dengan pihak berkuasa. Tak apalah, kita explain daripada awal untuk kita sama-sama faham apa sebenarnya yang berlaku, isu apa, perkara apa, benda apa, one by one. Okay, kita explain. Isunya pertama berkenaan dengan Yusof Rota. Yusof Rota ni dia ada dua kes. Satu kes jenayah melibatkan dadah dan juga senjata api, senjata palsu lah. Dan kes ini pun dah selesai, dilepaskan oleh mahkamah, dibebaskan oleh mahkamah, dia boleh balik ke rumah lah, tak ada masalah lah. Satu lagi kes Yusof Rota ialah saman sivil yang dibuat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yusof, saman, Datuk Seri Anwar. So ini kes dia. Kes yang kedua ini iaitu kes sivil. Dia tidak melibatkan penjara, dia tidak melibatkan polis. Polis tak siasat kes yang melibatkan sivil saman ni. Tak ada kaitan. So ada dua. Tengok betul-betul yang ni, ada dua. Satu kes sivil, satu lagi kes berkenaan dengan jenayah. Yang itu dah selesai. Fahamkan dua benda ni. Okey, saman sivil tidak memerlukan kepada siasatan pihak berkuasa. Polis tak payah nak buka kertas siasatan ataupun mana-mana pegawai polis ni tak payah nak pergi siasat kes ni macam mana. Benda ni hanya berlaku kepada dua pihak sahaja, iaitu pihak pertama Yusof Rota selaku orang yang memfailkan saman, dan juga pihak kedua Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku orang yang kena saman. Dua orang ni je, mana ada pihak yang lain. Sebab itu, saman sivil ini dia tidak ada hukuman penjara. Mana ada kalau kalah saman sivil kena hantar penjara setahun, 2 tahun ke. Tak timbul langsung soal penjara dalam kes saman ni. Tak timbul langsung soal siasatan pihak berkuasa dalam kes saman sivil ni. Faham yang itu dulu. Kemudian, dalam saman sivil ini, biasanya orang yang saman, dia akan minta ganti rugi daripada orang yang kena saman. Yusof Rota saman Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia minta ganti rugi daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita pelik. Benda ni sangat-sangat simple, sangat-sangat straightforward. Seorang yang mengatakan dia dianiaya. Orang yang dianiaya ini, dalam kes ini ialah serangan seksual. Lalu, dia pun buat laporan polis. Kemudian, daripada laporan polis itu, dia buat satu SD, akuan bersumpah. Daripada akuan bersumpah itu, maka polis pun siasat lah. Siasat sana, siasat sini, selesai siasat,
polis hantar kertas siasatan kepada peguam negara. Peguam negara pun tengok kertas siasatan. Tengok atas, tengok bawah, belek kiri kanan. Peguam negara kata, okey, tak boleh proceed. No further action. Benda tu tutup. Tak ada kes jenayah. Yang ada hanyalah sivil sahaja. Yang itu pun difailkan oleh Yusof Rota kepada Datuk Seri Anwar. Straightforward, direct saja. Itulah yang kita terkejut dengan kenyataan timbalan Presiden PAS ni. Ini bakal Presiden PAS ni. Timbalan Presiden adalah bayangan kepada Presiden. Makna kata kalau Presiden tak ada, timbalan akan terus naik. Timbalan akan jadi pemangku Presiden dululah sebelum mesyuarat ataupun muktamar lepas pada ni untuk lantik sebagai Presiden. Tapi inilah kenyataan daripada timbalan Presiden. Tak boleh nak brain bang, tak boleh nak brain. Sekali lagi, saya ulang balik. Sekali lagi, saya sebut, apabila kes saman sivil, dia tidak melibatkan pihak berkuasa. Polis tidak akan menjalankan siasatan pun dalam kes saman sivil Yusof Rota terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Yang kedua, sekiranya saman sivil itu berjaya dan Yusof Rota menang, Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah. Datuk Seri Anwar kalau kalah saman sivil ini pun, dia takkan pergi penjara. Dia cuma kena bayar saja. Kalau bayaran lah. Tengoklah apa tuntutan ganti rugi yang dibuat oleh Yusof Rota ni. Kalau perlu bayar, bayar. Itu saja. Tak ada kaitan pun dengan pihak berkuasa soal siasatan ke, tak timbul langsung. Kita pun sebenarnya, yalah terkejut jugalah dengan kenyataan daripada timbalan Presiden PAS ni. Ya, agak terkejut lah. Tapi sebenarnya kalau fikir-fikir balik, tak pelik sebenarnya. Sebab sebelum ini pun Tuan Ibrahim Tuan Man pun pernah sebut dalam satu ceramah masa PRT Sungai Bakap. Dia cerita pasal subsidi diesel. Dia kata ada orang pakcik ni tolak motor sebab nak isi minyak. Tak apalah, kau dengarlah video ni dulu. Dengarlah video ni dulu. Saya ingat ada seorang pakcik direct motor. Saya kata, pasal apa pakcik? Kenapa rosak ke? Tak, dia kata habis minyak. Dulu boh RM5 sampai rumah, sekarang boh RM5 tak sampai rumah. Itulah akibat dia. Masa tu pun kita, pakcik ni naik motor isi minyak diesel ke? Kan? Jadi tak pelik lah kalau kenyataan hari ni keluar begitu daripada mulut Tuan Ibrahim Tuan Man pun. Sebab sebelum ini pun pernah keluar kenyataan yang agak mengelirukan daripada mulut beliau. Kita dekat bawah ni tuan-tuan, orang biasa macam kita, bukan pimpinan utama negara, bukan ahli parlimen, bukan adun kan. Kita kena bijak lah. Kita kena bijak menilai sesuatu kenyataan. Siapa saja, tak kira daripada kerajaan ke, daripada pembangkang ke, apabila ada satu-satu kenyataan dikeluarkan oleh pimpinan politik, kita tapis dulu, tabayun dulu, siasat dulu, fikir dulu. Jangan terima bulat-bulat apa yang dia sebut. Kita duk terima bulat-bulat ni, itu yang orang panggil wala'u tu, itu yang orang panggil penjilat tu, itu yang orang panggil macai tu. Sebab kita telan bulat-bulat kenyataan daripada pimpinan kita. Ialah pimpinan kita, pemimpin kita, timbalan Presiden kita. Takkan tak percaya kan? Tapi itulah kenyataan daripada Tuan Ibrahim Tuan Man. Lepas ni insya-Allah lah kan, kalau boleh kita faham dulu one by one apa ceritanya dan buat perbezaan, siasatan, cek fakta sebelum kita terima dan telan bulat-bulat apa yang disebut. Tak kira daripada pimpinan politik sama ada daripada sebelah yang menyokong kerajaan perpaduan atau daripada sebelah pembangkang. Siasat, fahami isu dan cuba berfikir dengan lebih baik. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like video ni dan juga subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.